Mana? Siapa tahu? Ha. Siapa sini pernah pergi Mekah? Tak pernah Dia pernah kat nama lagi. InsyaAllah Haji Mustafa dah pergi sana. Nanti kerja-kerja ni ikutlah. Ni tempat sa'i baru ni. Jadi naik kursi roda je lah. Walaupun muda, tapi kita nak kata ada keringanan. Islam ni mudah je. Tak larat boleh guna kursi. Semayang tak larat boleh semayang duduk. Diri tak boleh semayang duduk. Boleh semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang baring. Semayang baring, semayang semayang duduk, semayang mata. Betul lah abang cakap. Betul tu. Senang je. Tapi orang tak semayang. Itu bayang tu. Okey, bismillah. Nak tengok orang cakap banyak kan tak ada suara. Ayuh pun tak ada kan. Kalau ayuh ada boleh minum. Gitu. Kalau ayuh tak ada, tak boleh minum lah. Allahu Akbar. Hafiz tak puas dia pula kan. Okey, bismillah. Pukul 10 pagi. Nak tanya, siapa sini yang sudah berwuduk? Soalan simple je. Tak buat solat. Minggu lepas saya cerita pasal wuduk, pasal solat Jumaat, apa lagi? Pasal solat tu duha. Siapa dah berwuduk? Sini. Tak ada, semua tak berwuduk lagi. Itulah kena berwuduk tu. Kita nak dapat ilmu ni, kita kena berwuduk. Tak apalah, dah tak wuduk tak apa. Tapi selalu ilmu ni kita kena berwuduk, kena bersihkan diri kita dengan setiap gugur. Air gugur pada dosa-dosa kita wuduk tu pasti akan digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tak apalah, lain kali kita berwuduk. Bekerja pun start masuk pagi tu, buka kaunter tu jumpa customer senyum, dah ada berwuduk. Penerangan datang lisin, alhamdulillah dah 2 kotak. Saya minum lisin, turun 8 kilo. Bukan nak promote, tapi dah daripada 97 turun 80. Turun 80 dan 57 turun 89. Kak mana kak? Kak ni lah cek bawah ni, tak tahulah, dia nak cek balik lagi bawah harap turun tak tahulah. Insya-Allah itulah ikhtiar kita. Kita sama agama, kita nak jaga kesihatan kita, sama kita jaga kesihatan rohani kita. Apa orang kira bukan saya saja dia tak tidur je datang sini. Allah dia bela bagi imbuhan dan sebagainya. Pak tak dah penat. Kalau ikut apa sangatlah benda macam ni kan. Alhamdulillah. Tahniah pada abang-abang sekalian. Okey. Apa tadi? Kat mana tadi? Wuduk lah. Wuduk tak ambil tak apa. Dah boleh wuduk tak ambil. Duha pun tak buat dah kan. Tak apalah. Kali buatlah duha. InsyaAllah buatlah duha. Saya sebut duha ni pendatang rezeki dan apa? Minggu lepas orang datang rezeki dan menolak pada Allah Ta'ala. Wah, banyak rezeki kan. Ayah ni nak pusing Allah. Buat majikan tak bagi ke bonus ni. Nak beli baju raya bukit. Tak jadi. Betul tak? Tahu lah. Tadi dengar radio. Malah kecek banyak lah. Nanti kita tengok lah gambar-gambar hak depan ni. Kita tengok. Ada Kelantan sini? Ada? Ada? Tak ada. Tak ada tak buat. Okey. InsyaAllah. Tengok saja video. Alhamdulillah minggu masa datang itu banyak orang bawa buku. Tak ada bawa iPad ke Samsung Tab, tak ada. Tak ada tak apalah. Ada bawa buku tu dia pun jadilah, tak apa. Yang guna iPhone pun boleh, guna handset pun boleh, ikut mesej. Tak ada masalah. InsyaAllah. Okey, kita tengok dua video Ramadan sebab kita pada fasa apa? Fasa yang ke? 3 fasa. Apa nama fasa dia? Ya, pada fasa pada api neraka Allah Taala. Lepas kita lepas fasa yang pertama, fasa apa? Fasa rahmat Allah Taala. Yang kedua fasa keampunan Allah Ta'ala. Lepas Allah Ta'ala bagi rahmat kat kita, Allah Ta'ala bagi ampun kat kita. Allah Akbar. Istighfar banyak-banyak, dosa banyak. Okey, kita tengok sikit video, insyaAllah, tentang 1001 kebahagiaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Abang berjijau mana-mana bang? Abang yang Bandung kan? Abang yang Bandung semua kan? Abang tanya di Ustaz, Ustaz minggu lepas Ustaz habis sebut fasa yang kedua. Jadi sentuh sikit fasa ketiga dan saya sentuh keseluruhan fasa. Ketiga-tiga fasa, insyaAllah. Jadi kita tengok, saksikan. Tadi tengoklah slide ni. Sekejap. Kena pasang mat. Kena pasang alamat kan? Ni pasang dah ni? Tak pasang. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengoklah. Tak dengar? Salah pasang. Salah lucu. Okey. Setengah 1 Ogos 2011 kan? Kita start work kan? Saya tak kuat ni. Bagi mantap sikit. Buat speaker buat besar. Okey. 1 Ogos kita tak puasa kan? Okey, bismillah.
Lu tak? Buat dah. 8 ya, 8 paling minimum 8 sahaja. Allahu Akbar. Ramai ni, ramai. Allahu Akbar, ramai. Ni ramai. Dapat apa je, haus je, tapi tak dapat apa pahala. Allahu Akbar. Ngajilah mama, jangan tak ngaji. Kan? Tak boleh ngaji, ustaz tak tahu baca Qul Huwallahu Ahad, tak apa dah. Bacalah 10 kali ke 20 kali. Tak mampu nak baca Quran, tak boleh baca. Baca yang mampu baca. Ina apa ina ke? Iktikaf 10 malam terakhir, duduk kat masjid, niat iktikaf. Ni special punya tawaran lah. Hari lain, bulan lain tak ada. Okey? Syafaat di akhirat siapa? Dan yang puasa Al-Quran akan beri syafaat pada hamba pada hari kiamat kelak. Dia akan datang sendiri pada kita, akan beri syafaat, bagi pertolongan pada kita, syafaat. Ni bulan bangunan ni, bulan maghfirah. Allahu Akbar. Anaknya dosa kita pada Allah Ta'ala kan. Dosa kecil, dosa besar, dosa sembunyi, dosa tengah-tengah, dosa belakang orang, dosa belakang depan orang, dosa dengan manusia, dosa dengan Allah Ta'ala. Dan ada malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir ni dah start dah. Dah start malam ni. Malam ni dah malam esok dah start dah. Carilah akak-akak, abang-abang sekalian cari. Dengan sia-siakan. Nuzukan bila? Nuzukan? Dah lepas 17 Ramadan, dah lepas dah. Jadi aku nak bukan petunjuk bagi kita, insya-Allah. Kita ada lampu suluh, kita guna lampu suluh. Pintu khas orang yang berpuasa, pintu khas. Special Allah Taala bagi. Itu pintu Ar-Rayyan nama dia. Pintu khas bagi orang berpuasa. Orang kita bukan hanya sekadar apa? Sekadar tahu sahaja, tetapi jawab tak. Tapi tak mahu untuk merebut segala keistimewaan. Macam kita dah ada nasi depan mata tapi tak makan, ada produk lisin tapi tak guna produk lisin. Badan gemuk macam tu lah. Kan? Dah tahu kelebihan produk lisin. Contoh kan, fiber dengan enzim. Ramadan mungkin terakhir buat kita. Allahu Akbar. Mungkin Allah Ta'ala tarik nyawa kita tak tahu bila. Mungkin sekejap lagi, tak tahu. Pergi hantar barang ke, hantar produk lisin kat siapa-siapa ke. Siapa-siapa. Saudari Dasar ni kawan saya kenal di Mekah. Jadi tahulah, inilah Ramadan terakhir bagi kita. Sebab apa? Saya sebut tahun lepas, 2 minggu lepas apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan melalui kematian. Allahu Akbar. Jadi sebelum sampai kematian, kita akan siapa sini tak balik kampung? Ada tak? Ada sini tak balik kampung? Balik kampung semua kan? Okey, balik kampung semua kan? Tak ada kampung? Okey, saya tanya sini, siapa sebenarnya lah, minta maaf dekat lah. Siapa sini yang tak ada mak ayah? Anak yatim piatu ke, ataupun mak ayah dah tak ada ke apa ke? Ada tak? Seorang kan? Seorang je? Ibu ke ayah? Ibu tak ada dah. Allah Akbar, hebatnya. Pagi raya Rasulullah buat apa? Rasulullah rusak anak kepada anak yatim. Sebab apa? Sebab orang anak yatim lah Rasulullah paling sayang dan bagi hadiah pada orang anak yatim. Allah Akbar, hebat anak yatim. Yatim bukan yatim, yatim piatu lagi. Allah Akbar, itulah hebat. Sebab apa? Sebab Nabi pun yatim piatu. Allah Akbar. Siapa nama ayah dia? Siapa nama dia? Abdullah. Nama mak dia? Siti Aminah. Allah Akbar. Allah. Sebelum Ramadan selesai, kita tengok pasal kata semasa nak balik kampung kan, ada pun mak ayah abang seorang apa nama pun Syahidan. Allah Akbar. Macam bekas Menteri Besar Polis nama Syahidan kan. Jadi tak apalah, ada mak ayah tak apa bang, insya-Allah bang. Tak kisah. Bukan bermakna tak ada ibu dan ayah kita tak boleh berhari raya. Sebab bukan ada ibu dan ayah. Title la'allakum tattaqun itu atau title takwa itu ada pada ibu dan ayah. Tak. Ada orang yang menghargai bulan Ramadan. Jadi kita tengok saksikan sejutan. Mungkin awak berapa kati ni? Berapa kati mak? Aku simpan dah berapa dia? Ayah, berapa ekor? Hayati ya, insya-Allah. Ingat ibu dan ayah kampung. Hantar SMS terus. Minta maaf kalau salah silap. Hati Lipo. Harapan seorang ibu. Apalah nak jadi dengan orang ni.
Allah Akbar. Pernah nak jadi korang ni kan? Mak tanya lelaki mana, lipa mana? Bongsu nak ikut. Adik bongsu nak ikut tapi tak boleh ikut. Dah penuh 8. Bongsu nak ikut. Dalam ikut wajah. Ada lagi kat pasar, Pak Mat? Tak lah, dah habis penyakit dah. Penyakit dah. Ada lagi kat sini kak? Pasar ni gelap, dek. Lembu cuma sekor. Lembu dengan sekor kan? Adik, lagi ada gini. Bagi kata, tulang ada. Ni boleh masuk ni. Tu. Cari daging tak ada dah, tinggal tulang. Tak kaya? Ada lagi Pak Haji. Lagi dah habis nak orang lepas minggu dulu. Yang ni pun. Kepala pun ambil dah. Lepas lah sudah. Nak buat apa? Kita balik lah. Kita balik kat kampung masa kecil dulu. Kita ingat kenangan lama. Dia pasal mak pening kalau makan kambing. Mak pening makan kambing. Tengok dia. Nampak tak dia baru. Ada sing tu benda lembu. Sebab ada jual susu kan. Tak su. Bangun. Bukan mak dia nangis mak dia potong bawang. Biasalah seorang ibu dia kampung. Mak nak kampung nak balik. Mak persiapan. Kita nak balik nanti insyaAllah di kampung nanti. Allahu Akbar. Anak-anak balik. Macam kita dah balik kampung nanti. Naik kereta, naik motor. Penzan lah. Sebab apa? Dia tak buat lagi. Ambil buat lembu seekor. Allahu Akbar. Sayang seorang anak kepada ibunya. Sanggup berkorban untuk ibu dia. Walaupun perkara pelik. Allahu Akbar. Itulah kita zaman kecil dulu. Kita doakan ibu dan ayah kita yang mungkin dah tak ada. Kita doakan bahagia di sana insya-Allah. Semua sayang ibu dan ayah Tapi itulah dalam puasanya dia tak hantar SMS, hantar selamat selamat berpuasa ayah, selamat buka puasa ibu, tak ada. Satu ikhlas lagi. Allah, sedih juga ni. Tak boleh tahan tengok ni. Bermurai Pak. Bermurai. Apa? Tak dengar atau berbuat tak dengar. Apa lagi apa nak saya cakap ni? Allah. Bermurai tu Pak. Kau baca punya makna. Tentang seorang ayah. Kenangan lama yang sangat yang diungkap kembali. 26 Jun 1960. Ini merupakan salah satu hari yang paling bahagia dalam hidup. Melihat suamiku yang jarang ada di rumah. Allah, kita kat kampung macam ni dulu, macam ni lah. Hanya kita tengah dua Kelantan, faham sebagainya. Abang buat naik satu. Nanti masak-masak, abang buat sendiri. Kan? Allah. Kita tulis sekarang ni, Mak. Tak pada terbang ke ni? Ambil ni. Murah-murah, nak? Murah-murah. Tiba-tiba anakku bertanya soalan yang sama berulang-ulang kali. Demi kasih sayangnya, suamiku menjawab tanpa rasa cemburu. Murah. Tanpa jumpa seorang ayah menjawab soalan anaknya. Lain nama dia. Biarpun 1000 kali, biarkan sejuta kali, tapi tetap menjawab soalan yang sama tanpa rasa cemburu. Jadi bila seorang anak tanya berapa banyak kali tanya, ayahnya banyak tanya lah pula. Allahu Akbar. Pernah tak kita pernah mendahaka pada ibu dan ayah kita? Allahu Akbar. Bulan puasa
Tangan tunggu 1 Syawal, akak-akak sekalian, abang-abang sekalian, jangan tunggu 1 Syawal. Lepas ni hantarlah SMS minta maaf dengan ibu dan ayah. Allah. Kamu sering terluka pun. Kadang-kadang kita terlanjur kata di depan ibu dan ayah. Allahu Akbar. Tapak tangan kita kecil besar tu. Tapi sekarang Allah dah besar. Kita rasa sedih dulu. Apa yang rakap kita? Mak kita, ayah kita bagi duit kat kita. Kan? Allah. Nak lagi dah ni. Kadang kita lemah kan, PSM tak lulus, mak ayah pukul kita, ngajuk lari dari rumah, marah ayah, bentak ayah. Inilah Ramadan Al-Mubarak, bulan kasih sayang. Akak, abang sekalian, hantar SMS. Satu ikhlas lagi yang mungkin lebih menyentuh hati kita, ibu dan ayah kita. Allahu Akbar. Tak pecah, tak berbahaya. Ada pakai lampin, pastinya oleh kata perempuan. Ayah diterentang semacam. Dah kahwin nanti janganlah buat ayah macam ni. Ayah makan kat luar, makan macam dalam teri, macam banduan. Kita makan sedap-sedap kat situ. Allah. Ayah makan apa tak tahu. Kadang-kadang makan nasi kosong dengan telur, kicap je. Air kosong je. Kita makan air, bandung, buka puasa. Oi, dah buka puasa. Macam-macam. Ayah duduk sekali dengan kita kan. Main apa tu? Nanti bila kakak besar, abang dengan mak duduk sini, kakak dengan adik duduk rumah. Oh, Allah Akbar. Allah jangan lupa pakai lampin tau. Oh, Allah tunjuk kat dunia lagi. Anak-anak akan ikut ibu dan ayah, perangai ibu dan ayah kita. Allahu Akbar. Macam mana dia layan ayah dia, anak-anak dia akan ajar ayah dia yang berlakukan atuk dia. Macam itulah. Tadi minta maaf di pagi raya. Jadi jangan tunggu pagi raya, akak-akak, abang-abang sekalian. Buatlah action sekarang, selepas ini. Ada kami wajibkan manusia berbaik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya sudah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan melahirkannya dengan menanggung susah payah. Ini ayat Quranul Karim, ibu dan ayah yang mengandungkan kita, yang membesarkan kita, akak-akak, abang-abang sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sedangkan tempoh mengandungnya bersama dengan tempoh menceraikan susunya adalah masa 30 bulan. Oh, 9 bulan ibu kita mengandung berat, ulu gilir nak buang air besar, payah nak tidur, payah ulu gilir. Tahulah mungkin akak akan merasai zaman-zaman tu lah. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Bulan musim duha, sedikit emosi pada ibu dan ayah. Sebenarnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Jangan tunggu dah selepas 20 hari, kakak-kakak, abang-abang sekalian, dah lepas 20 hari dah. Ada salah silap dengan ayah, hantarlah mesej. SMS bukan mahal, 20 sen, 50 sen, Selcom SE. Allahu Akbar. Mungkin kalau mak kita tak pandai menggunakan handset, sekarang telefon dengar suara ibu. Allahu Akbar, cukup. Mak sihat ke? Apa pun juadah mak buka hari ni? Mak buka dengan siapa? Allah. Rindu. Kita dah balik kampung, mak mengharapkan kita balik nanti dengan naik bas, motor dan sebagainya. Itu harapan seorang ibu dan ayah kepada kita. Selepas ibu dan ayah, jangan lupa jasa kita kepada junjungan Nabi SAW. Kisah sedih juga. Dan kita sama-sama hayati, insya-Allah. Inilah cintanya Nabi kepada kita. Sampai kita cinta pada Allah, daripada cinta pada Nabi, ibu dan ayah, jangan lupa cinta pada Rasul. Berapa kali kita selawat pada Nabi? Ini hari Jumaat, abang-abang, kakak sekalian. Hari Jumaat ni kan, berapa kali kita selawat?
Allahumma salli ala Muhammad. Bukan payah nak berlagu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Banyak salawat. Salawat Nabi kata barang siapa yang selawat pada 1 kali, Allah Ta'ala akan selawat pada 10 kali. Barang siapa yang selawat pada 10 kali, Allah Ta'ala akan selawat pada 100 kali. Barang siapa yang selawat pada 100 kali, Allah Ta'ala akan selawat pada beri dia 2 pelepasan. Yang pertama, pelepasan daripada api neraka Allah Ta'ala, dan kedua, pelepasan daripada sifat-sifat munafik. Allah kasihnya Nabi kat kita, sebut ummati, ummati, ummati. Allahu Akbar. Itulah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sama-sama. Pagi yang sangat indah. Sebab tu macam waktu duha, Nabi sedang berkhutbah di depan para sahabat. Daripada kamu 2 perkara. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah, pegang sungguh-sungguh. Siapa cinta sunnah, aku berarti cinta aku, dan sekelak akan bersama-sama dengan aku. Allahu Akbar. Khutbah singkat itu diakhiri dengan patah Rasulullah yang minat satu-satu pandang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling rapat, menatap mata Nabi yang berkaca-kaca. Umar, dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Uthman menghala nafas panjang, mengeluh. Ali menelukkan kepalanya dalam-dalam. Allahu Akbar. Syarat itu telah datang. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Kalau hati semua sahabat telah tahu bahawa malaikat Israel telah sampai. Sebab khutbah itulah khutbah yang paling sangat menyentuh hati para sahabat ketika itu. Banyak tanda-tanda, semakin itu semakin kuat. Ali dan Fadl yang cergas menangkap Rasulullah yang goyah turun pada mimbar, jatuh. Para sahabat nak menahan datik tapi tidak mampu menahan datik itu. Sayang sangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari kian tinggi tapi pintu Rasulullah masih tertutup. Pintu Nabi, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tutup. Sedang Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat, sedang membasahi mukanya dengan peluh. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. Siapakah ia? Bolehkah saya masuk? Tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkan masuk sebab tidak kenal siapa yang memberi salam itu. Maaflah ayahku sedang demam, kata Fatimah, yang membalikkan badan menutup daun pintu tersebut sebab tidak kenal siapa yang beri salam. Bila dia kembali menemui ayahnya, ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, siapa wahai Fatimah? Bukalah. Siapakah itu wahai anakku? Nabi sudah mengendak siapa yang datang. Allahu Akbar. Tak tahulah ayahku, orang sebenarnya baru sekali aku melihatnya. Tutur Fatimah lembut kepada ayahnya yang tercinta. Dan Rasulullah menatap puterinya dengan penuh pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang satu persatu. Kasih seorang ayah terhadap anaknya yang dikasihi. Rasulullah mendekat siapa yang datang itu. Itulah malaikatul maut. Allahu Akbar. Seorang anak bahkan kehilangan seorang ayah sebentar lagi. Malaikat maut sudah berada di depan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat sudah menanti roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matanya masih penuh kenyamasan menunggu satu perkara. Kau tidak bersenam dengan kabar ini? Tanya Jibril. Wahai Nabi, Allahu Akbar. Nabi mesti tanya nasib
umatku, wahai Rasulullah. Jadi semakin dekat. Ketika Israel semakin menjalankan tugasnya, perlahan rohnya semua ditarik. Tempat sakit sakaratul maut ini. Rasulullah mengeluh. Seperti terpejam, Ali yang di samping meleduk semakin dalam dan Jibril menalihkan muka tidak sanggup melihat wajah kasih Allah ditarik nyawa oleh malaikat Israel. Allahu Akbar. Apakah sanggup melihat kasih Allah diranjukkan? Jibril tidak sanggup melihat Nabi dia dicabut nyawanya. Allah, Rasulullah membangkitkan sakit teramat sangat oleh kepada umatnya. Di luar pintu tangis mula terdengar besar sahabat Nabi mula menangiskan air mata. Setelah tahu Nabi bakal meninggalkan dunia ini, Fatimah anak yang saleh menutup tangan di wajahnya kerana tahu ayahnya bakal meninggalkan dunia ini. Ummati, 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 sebut Nabi SAW. Allahu Akbar. Sayangnya Nabi pada kita dan akhirlah hidup manusia yang sangat mulia itu di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Sakitnya Nabi ketika sakaratul maut. Nabi sanggup kata bahawa timpakan saja seluruh sakit umatku ke atas aku saja. Aku sanggup terima sakit sakaratul maut umatku, biar aku timpa saja sakit ini. Sayangnya Nabi pada kita. Adakah kita sayang pada Nabi? Nabi sendiri pun sakit ketika tidak dijabut nyawa. Wahai akak-akak, abang-abang sekalian, bagaimanakah dengan sakit kita nanti? Kita tidak tahu bilakah nyawa kita bakal direnggut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang terakhir mungkin bagi kita. Kita dapat bertemu lagi atau tidak dengan Ramadan, kita tidak tahu nanti. Khutbah terakhir sebelum Nabi yang menghembuskan nafas yang terakhir di Padang Arafah. Bacalah wahai akak abang-abang sekalian kisah, lihatlah dan hayatilah. Bilal bin Rabah sedang melakukan azan. Bila sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak mampu Bilal mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penduduk Mekah terpegun mendengar Bilal bin Rabah mengalungkan azan kembali. Adakah Muhammad telah hidup? Adakah Muhammad telah kembali ke bumi Mekah? Sedangkan Bilal mengalungkan azan. Ramai terpegun mendengar laungan azan Bilal, kerana Bilal bin Rabah adalah muazzin Nabi. Nabi sampai di kota Madinah. Tentera Madinah, penduduk kota Madinah menyambut kedatangan Nabi SAW yang rasa gembira. Dialungkan nasyid tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, wajib syukru alaina min saniyatil wada'i.
Nabi bersama para sahabat sama-sama membina sebuah masjid. Itulah sejarah pembinaan masjid pertama di bumi Islam. Hebatnya Nabi bersama masyarakat turun padang bersama masyarakat Madinah membuat masjid. Inilah Bilal bin Rabah. Nangis setelah masjid siap. Nangis kegembiraan. Itu kisah silam yang sudah berlaku, sudah berlalu. Perang Badar pada 17 Ramadan baru ni. Telah berlaku peperangan Badar pada bulan Ramadan. Nabi menang. Berjaya mengalahkan 313. Berjaya mengalahkan 1000 tentera Islam, tentera kafir Quraisy. Dengan jumlah 313. Berjaya mengalahkan tentera. Sanggup memegang pagi Islam lagi walaupun telah kalah. Islam tersebar di seluruh pelosok dunia. Islam yang sampai pada kita, adakah Islam bangsa sahaja pada seorang ibu dan ayah yang dah kenal Islam? Kita yang dapat nama Islam hanya ICD saja Islam. Allahu Akbar. Agak semua penawah dulu nangis sahabat sebab apa? Abah mengalurkan azan, ingatkan Nabi kembali hidup balik. Allahu Akbar. Tapi yang pastinya Nabi SAW tidak hidup. Dan Nabi pulang ke Mekah setelah menang peperangan Badar. Kembali ke tanah air meninggalkan bumi Madinah. Kembali ke Mekah setelah tinggalkan Mekah 10 tahun. Kembali balik ke kampung halaman setelah tinggal kampung halaman dan rumah serta tanaman di bumi Mekah. Sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Tawaf ramai-ramai di depan Kaabah sebagai tanda syukur. Kekallah Kaabah sampai sekarang. Allahu Akbar. Jikalau engkau sembah Muhammad, dia menyembah Allah, dia abadi. Muhammad akan pergi, kita akan pergi, akak-akak abang sekalian. Tidak kira Nabi, tidak kira ulama, akan pergi. Ini khutbah terakhir Nabi. Allah kata-kata Nabi sangat menusuk kalbu kita. Hayati kata-kata Nabi di padang Arafah. Lebih-lebih lagi kepada kaum wanita. Baca apa yang tulis itu. Riba, jangan akak-akak abang-abang sekalian terlibat dengan riba. Buatlah berniaga, tak ada masalah berniaga. Syaitan musuh kita yang nyata. Dia pasti akan menyesatkan kita daripada perkara-perkara yang kecil sampai ke besar-besar perkara. Isteri kamu punya hak pada kamu, sempurnakan hak pada mereka dan pada kasih sayang pada mereka. Hebat Allah, aku tak tahu ya Allah. Tapi Engkau cabutlah tahu ya Allah. Tapi Engkau cabutlah jauhku ketika aku berada taat padamu ya Allah. Itu doa kita. Dah sampai kat suara saja. Tak ada gambar apa. Mata kita, pejam mata kita, hayati sungguh-sungguh kisah ini. Sakaratul maut juga berlaku pada Nabi. Tidak mustahil berlaku pada kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diserang lemah jantungnya yang menggugat nyawanya. Tengah malam pulang dari sebuah hotel di KL bersama puan mudanya, bersama mulut dan lidahnya yang dinajisi alkohol dan balungnya di atas bukit. Tuan muda menelpon dokter pribadi Odi dan dokter berkejaran bersama penubatannya.
bisnisku, uangku dalam bank bumi, saham-sahamku di syarikat-syarikat, rumah-rumah sewaku, pengarah-pengarah, kuda-kudaku di padang lumba, padang berahu, anak-anakku di luar negeri, dan istri mudaku. Nada hempas menghempas, pulas memulas, dan pindal memindal. Makan, giring kepala. Minum, giring kepala. Ayah, giring kepala. Istri muda, giring kepala. Mau ke padang rumah kuda, giring kepala. Mau pergi ke Bintang Highland, giring kepala. Melaju ke Eropah, giring kepala. Ke Mekah naik haji, giring kepala. Apa yang kau mahu? Oh Tuhan, panjangkan umurku. Panjang umur. Berapa tahun kau mahu? 100 tahun. Cukup? Ya, 100 tahun. 63 tahun tidak cukup. Tak prosedur. Tidak kenyang makan maksiat. Belum bosan mengumpul dosa, kau mau panjang umur lagi. Sedetik lagi sakaratul maut datang. Sedetik lagi Israel datang. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Kau diambang sakaratul maut. Kau nazar sekarang, wahai Obi. Aku makin tegang dan makin sedap nafas di dada. Kedinginan mulai memanjat dan merayap kaki, perlahan-lahan menjalar ke seluruh jasad dan tubuhku. Aku dilambung, resah, gelisah, keluh kesah, keluhan dan rintihan, panas, dahaga, haus, panas. Air 7 lautan mau diteguk. Sebesar 7 dunia, kelaparan merobek usus-usus. Syaitan-syaitan datang berbondong-bondong, menginjak-injak aku, menggoda aku, mau memurtadkan aku. Nenekku datang. Nenek, kau dahaga cucu. Buangkan Islam, matilah dalam agama Yahudi. Ayah, kau datang ayah. Matilah dalam agama Yahudi, wahai anakku. Matilah dalam agama Kristen. Itulah agama yang membawa kau masuk ke surga, katanya. Ucaplah, La ilaha illallah. Tidak. Tidak. Manusia berjubah hitam datang. Mari ikut kami. Manusia berjubah hijau datang membawa payung hijau. Katanya, mari ikut kami. Cahaya putih datang. Datang sinar kuning. Datang kilatan hitam. Cahaya merah datang. Apa ini?
menjalar merayap perlahan-lahan dari ujung kaki ke ujung rambut, dan kini seluruh jasadku diselimuti sejuk dan dingin singgah di tenggorokan. Kemudian datanglah malaikatul maut di ujung kepalaku. Hai jiwa yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Rohku berselera ke seluruh tubuhku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat-malaikat yang menunggu sesayu mata memandang, dan menghamburlah bau bangkai sebusuk-busuknya. Tuliskan suratannya dalam pada bumi yang terbawa. Roh aku dicempatkan, dikembalikan ke dalam jasad. Lalu datang dua orang malaikat dan diberinya siapa kami? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa lelaki ini yang diutus kepadamu. Aku tidak tahu. Datanglah kepadaku seorang lelaki yang butuh wajahnya. Sama-sama abang akan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita baru mendengar suara, kita bakal bertemu dengan sakaratul maut. Kita akan lihat satu lagi kisah. Kakak jadikan kisah ini seolah kita yang berada di tempat kejadian, dan kitalah yang merasai suasana tersebut, dan kitalah yang berada di dalam kain kafan itu. Kita bayangkan kita berada dalam keranda itu. Kita bayangkan kita berada dalam keranda itu. Sama-sama kita hayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, hidup di dunia semua sementara, akhirat yang kekal selamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Allahu Akbar. Ibu dan ayah kita yang mungkin tak tahu bila ajal diragut pada ibu dan ayah kita. Sebelum ibu dan ayah kita diragut nyawanya oleh Allah Ta'ala, ayah sama-sama kita ucapkan tanda maaf kepada ibu dan ayah kita. Sebelum nyawa kita tidak dapat kita bertemu dengan ibu dan ayah kita nanti, bila kita diseksa begitu rupa, dipukul begitu rupa, kita tak mahu lari ke mana lagi. Abang-abang dan kakak sekalian, sama-sama muhasabah. Orang paling bijak adalah orang paling banyak mengingati kematian dan bersedia dengan kematian. Jadi saya minta ibu, abang-abang kakak sekalian, kakak abang-abang sekalian, ada sedikit ni lah, kita sementara kejap, kita sampai ke kemuncak, insya-Allah. Sampai ke kemuncak. Saya minta macam mana nak tutup ni? Nak tutup tutup dengan kertas boleh? Tutup dengan kertas, takut cerah sangat. Macam mana? Okey, tutup terus tak apa, tak guna dah. Jadi gitulah sedikit orang kata buah tangan saya pada hari ini, abang-abang kakak sekalian, pada adik yang hina ini, daripada adik yang tak ada apa-apa ini. InsyaAllah kita bertemu lagi nanti. Sebelum kita berpisah, sebelum kita berpisah, orang kata setiap perpisahan pasti ada, setiap pertemuan pasti ada perpisahan, ya. Jadi saya minta kerjasama pada abang, kakak sekalian, kalau boleh jangan hiraukanlah. Kalau boleh silentkan handset, matikan handset, jangan hiraukan kawan sebelah, kawan sebelah menangis ke, tergelak ke apa, jangan hiraukan. Sekarang ni kita hiraukan diri kita. Sebab bila kita tak akhirat nanti, dalam kubur nanti, orang tak ada tolong kita dah. Siapa yang tolong kita? Amalan kita. Amalan kita yang tolong kita. Banyak ke sikit, 10 hari lagi nak habis bulan Ramadan Al-Mubarak. Tak lama dah, kan? Kita nak sambut 1 Syawal, kan? Jadi nak bertemu, setiap pertemuan ada perpisahan. Jadi daripada adikmu yang hina ini, untuk abang, khas untuk abang dan kakak-kakak sekalian, minta abang-abang kakak sekalian, minta dia sama, minta pejam mata, tenangkan hati, lapangkan fikiran. Kita ada sisi muhasabah. Sama-sama kita muhasabah. Saya muhasabah diri saya sendiri, selaku adik-adik abang, adik akak sekalian, sama-sama muhasabah. Sama semua ada dosa. Saya buat dosa, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi ada dosa masing-masing buat maksiat depan Allah Ta'ala. Bulan Ramadan ni dah saya banyak buat maksiat depan Allah Ta'ala. Saya datang sini bukan sia-sia,
bukan pujungmo, dibayar oleh syarikat. Saya tak tidur malam tadi, buat slide ini. Hargailah pengorbanan saya, akak abang sekalian, daripada rayuan seorang adik yang hina ini. Hargailah. Kita fikirkan 10 malam yang akhir nanti, bagaimanakah dosa kita di depan Allah Ta'ala. Banyak dosa kita di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap hari, saban waktu, sentiasa buat dosa di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, jauh sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita. Sungguh jauh dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang lupa dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang kadar berpuasa, hanya dapat lapar dan dahana sahaja. Tinggal 10 hari sahaja lagi bulan Ramadan bakal meninggalkan kita. Allahu Akbar, pejam celik. Begitu pantas masa berlalu meninggalkan kita. Allahu Akbar. 1 bulan Ramadan yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama para sahabat yang datangnya Ramadan, Nabi dan para sahabat menangis kegembiraan datangnya bulan Ramadan. Tapi kita, adakah menangis gembira dengan kedatangan bulan ini? Allahu Akbar, jauhnya hitamnya hati kita, kotornya hati kita. Caranya hati kita yang lembut ini hendak menitiskan air mata di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang tidak takut akan mati, tidak gentar dengan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang boleh bergerak ketawa lagi, kadang-kadang boleh bersukaria lagi. Nak jadi apa jadilah. Aku masih tetap maintain, masih relax lagi. Aku masih sombong lagi dengan Allah Ta'ala. Aku masih ego lagi dengan Allah Ta'ala. Oh Tuhan, siapalah hamba-Mu ini, wahai Tuhan? Sedangkan hamba-Mu ini dititiskan daripada setitik air mani yang sangat hina, wahai Tuhan. Ayam tak patut itik, tak serah kepada kebaikan, ya Allah. Ya Allah, kami ini kami di depan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ini kami di depan-Mu, ya Allah. Lemahnya kami, ya Allah. Hitamnya hati kami, ya Allah. Dengan titik dosa dan noda terhadap-Mu, ya Allah. Dosa dengan manusia, dosa dengan-Mu, ya Allah, terlalu banyak, ya Allah. Ya Allah, dosa kami, ya Allah. Kami tidak mahu sakaratul maut nanti kami, ya Allah. Kacau nyawa kami. Begitu sakit sakaratul maut nanti, ya Allah. Sangat sakit, ya Allah. Keringankanlah seksa sakaratul maut nanti kami, ya Allah. Keringankanlah seksa sakaratul maut kami nanti, ya Allah. Keringankanlah, ya Allah. Keringankanlah, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Lemahnya kami, ya Allah. Amanah kami sedikit, ya Allah. Amanah kami sedikit termasuk surga-Mu, ya Allah. Kita masuk syurga-Mu, ya Allah. Amanah kami tidak mampu termasuk syurga-Mu, ya Allah. Dan kami juga tidak mahu masuk neraka-Mu, ya Allah. Kerana kami tahu neraka panas, ya Allah. Kenapa panas bagi kami, ya Allah? Kepada kami sangat lemah ini, ya Allah. Sakit, ya Allah. Ya Allah, sakit, ya Allah. Jadi kerana Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kami, ya Allah. Kami menyesali apa yang kami telah buat, ya Allah. Kami bertaubat padamu, ya Allah. Kami bertaubat padamu, ya Allah. Jadikanlah titik penjarahan kami pada hari ini, ya Allah. Timbulkanlah rasa keinsaman dan kesedaran pada diri kami, ya Allah. Timbulkanlah rasa keinsaman dan kesedaran pada diri kami, ya Allah. Kalau mengalah hati kami yang keras ini, ya Allah. Kalau mengalah hati kami yang keras ini, ya Allah. Kalau mengalah hati kami yang keras ini, ya Allah.
Bukan hati kami yang keras ini, ya Allah, yang penuh dengan dosa dan dosa ini, ya Allah. Dan sebut lemah dengan dosa dan dosa ini, ya Allah. Pasti hati akan bertemu nanti denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagakanlah rumah tangga kami, ya Allah. Bagakanlah hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati rezeki kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang ada lagi barakah, ya Allah. Mungkin selama ini kami banyak melakukan dosa kepadamu, ya Allah. Kami ambil rezeki yang haram, ya Allah. Rezeki yang ragu-ragu dan syubhah, ya Allah. Pahalkan balik, ya Allah, rezeki kami, ya Allah. Kerana rezeki yang haram itu akan banyak dalam hati kami, ya Allah. Dan darah kami itu pasti akan jadi bahan bakar api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, takutnya kami, ya Allah, lemahnya kami, ya Allah. Ya Allah. Hati kami, ya Allah, sukarnya air mata kami untuk menitis kerana mengingati-Mu, ya Allah. Apalah jenis kami, ya Allah, warisakah kami ini, ya Allah. Lembutkan hati kami, ya Allah. Jatuhkanlah air mata kami yang hina ini, ya Allah, yang ego ini, ya Allah, yang sombong di depan-Mu, ya Allah. Kau jatuhkanlah, ya Allah. Kau jatuhkanlah air mata, ya Allah. Lembutkanlah hati kami yang keras ini, ya Allah. Pada dosa ini sukar untuk menangis kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami dunia dan akhirat, ya Allah. Selamatkan kami dunia dan akhirat, ya Allah. Selamatkan kami dunia dan akhirat, ya Allah. Berkatilah kami, ya Allah. Berkatilah pekerjaan kami, ya Allah. Majukanlah perniagaan kami, ya Allah. Berkatilah pekerjaan kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba bertakwa, ya Allah. Jadikanlah satu Syawal nanti kami orang yang bertakwa di sisi-Mu, ya Allah. Ketemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Sampaikanlah kami pada akhir Ramadan, ya Allah. Allahumma ballighna ila akhir Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada akhir Ramadan, ya Allah. Sampaikanlah umur kami pada akhir Ramadan, ya Allah. Dan kami dapat mendapat satu Syawal nanti, ya Allah, dengan hati yang gembira dan penuh takwa kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, apa dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari bersejarah bagi kami, ya Allah. Kami taubat sungguh-sungguh di depan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabal qubur. Wa qina adzabal mahsyar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bang kakak sekalian, sama kita muhasabah Ramadan yang berbaki ini, kita hayati, ambillah peluang tawaran daripada Allah Ta'ala. Adikmu yang hina ini sekadar memenuhi jemputan. Cukuplah perkenalan ini, mudah-mudahan kekal berterusan hingga bertemu lagi. Semoga ukhuwah kita dekat di mata, jauh di mata, dekat di hati nanti. Abang-abang dan kakak sekalian yang mana yang punya hajat dan doa yang perlu saya sampaikan di depan Kaabah nanti. Sebelum saya hajat di depan Kaabah nanti, bila saya pulang 14 hari bulan September nanti, keadaan abang bolehlah bertemu dengan saya dan sampaikan segala hajat manusia ini. Dia terlepas daripada segala hajat dan permasalahan. Itulah manusia, hajat-hajat dan permasalahan masing-masing. Boleh berhubung melalui SMS, Facebook dan sebagainya. Twitter. Sampaikan hajat akak-akak, abang-abang sekalian. Mana hajatnya Allah akan sampaikan. Saya akan doa di depan Kaabah. Doakan abang, akak-akak saya di depan ini menjadi soleh dan salihah, menjadi seorang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala nanti. Mudah-mudahan title minal aidi wal faidi pada 1 Syawal nanti, la'allakum tattaqun, ada pada abang dan akak-akak sekalian. Sampaikan salam saya, sampaikan salam saya pada ibu dan ayah, abang-abang dan kakak-kakak sekalian boleh pulang ke kampung halaman nanti. Tolong sampaikan salam saya.
bagi adik yang hina ini, sampaikan salam saya selaku adik kepada abang dan akak sekalian. Anggaplah saya sebagai adik, abang, akak sekalian. Pada angkat, pada keluarga kalian, sampaikan salam saya pada ibu dan ayah. Angkatlah atas dan sebagai minta maaf lagi masih ada mereka di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan segala usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalankan kerja dan amanah ini dengan baik-baik. Semoga perniagaan kita diberkati oleh Allah Ta'ala, dan kita lihat Islam kembali berkembang di atas muka bumi ini. Mohon diri, mohon kemaafan daripada hujung sampai hujung kaki pada saya, adik yang lemah ini, pada abang kakak sekalian. Pertemuan ini mudah-mudahan membuahkan satu natijah yang sangat baik daripada saya dan abang kakak sekalian. Sama-sama air mata ini, semua kehidupan antara kita menjadi saksi pada diri kita dan saksi pada depan Allah Ta'ala nanti pada tarikh 19 hari bulan Ogos 2011. Kita bakal, video ini bakal ditayangkan di depan Allah Ta'ala nanti, dan keinsafan kita, kesedaran kita, hijrah kita bakal kita bawa di depan Allah Ta'ala nanti. Saya minta maaf saya batin, hujung rambut sampai hujung kaki. Sama hari raya maaf saya batin. Jadikanlah nampak berpuasa 10 hari lagi. Hargailah, rebutilah, kejarilah, carilah malam Lailatul Qadar. Doakan saya juga, mudah-mudahan sama-sama kita dapat malam Lailatul Qadar. Saya serahkan kepada Abang Long, satu musim majlis, untuk menutupi majlis kita. Teruskan kerja akak, abang sekalian. Bertemu lagi pada lain sesi akan datang. Bertemu lagi pada tahun hadapan. Kita tak berhubung di dunia nyata, kita berhubung di alam maya, insya-Allah. Silakan Abang Long untuk akhiri program kita hari ini pada hari ini. Silakan. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung. Lepas ini kita semua pasti akan berdiri sama-sama. Lepas ini, segala apa yang kita lakukan, ingat pesan beliau, di mana manusia yang paling bijak adalah manusia yang mengingati mati. Ini saya ucap terima kasih kepada Ustaz Muda dan sudi bersama dengan Ustaz pembelajaran di Kota Mekah selepas ini akan penuh dengan keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lupa, Ustaz saya sebut kita akan berhubung di FB, Twitter dan sebagainya. Kalau boleh kita minta Ustaz beritahu lah Ustaz punya address Facebook. Kakak, abang, kakak sekalian, kakak yang saya sayang, abang, kakak saya sayang, macam kau sendiri dah rasa. Sedih tak? Email saya Ikhwan Hafiz, IKHWAN HAFIZ, Ikhwan Hafiz 86. Ikhwan Hafiz 86, Ikhwan Hafiz 86, Ikhwan Hafiz 86 @yahoo.com. Itu search di dekat Facebook, adalah gambar saya. Abang-abang, kakak sekalian nak add, bagi kawan-kawan kakak nak add saya pun tak ada masalah. Saya dah ada 500 kawan tak approve. Jadi kakak yang nak add saya, tolong bagi tahu dan inform pada saya, Ustaz, hantar mesej inbox saya, Ustaz, saya akak yang kerja di Bella. Saya akak yang kerja di Bella. Bagi tahu sebab saya tak approve kawan kat 500. Ramai sangat nak add Facebook. Jadi minta saya kat di Bella sekian, Ustaz bagi ceramah, bagi tahu tu address saya. Address orang rumah saya, orang rumah saya di Jinda. Walaupun usia kami 4 tahun, 4 tahun Allah Ta'ala bagi satu ujian pada kami. Ada anak lagi 4 tahun dah. Kan? Itu ujian, macam-macam ada ujian kan. Jadi itulah kita. Kan? Allah Ta'ala sayang kat kita sebenarnya. Ada anak ada ujian, tak ada anak ada ujian. Miskin ada ujian, kaya ada ujian. Semua ada ujian. Kan? Jadi itulah kita. Jadi doakan saya juga dapat anak insya-Allah. 4 tahun lebih kat Mekah.
Siapa ada rezeki, kita jumpa kat Mekah. Syarat abang kakak dia dapat. Ni saya punya, rumah saya. Selalu perempuan lah add Macam saya ni flexible lah, aku pun boleh add, kita tak kisahlah. QURR. Nama elok ni Qurratu Ain ni. Kalau ada mana-mana anak saudara bagi nama ni. Underscore FY yahoo.com. Qurratu Ain apa maksud Qurratu Ain?